Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Pernahkah anda terfikir mengapa seorang pemain utama Harimau Malaya memilih berhijrah ke Liga Indonesia ketika prestasinya sedang berada di kemuncak? Adakah ini petanda Liga Indonesia kini semakin menjadi destinasi pilihan pemain elit Asia Tenggara? Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke Nadi Sukan, saluran yang membawakan perkembangan bola sepak tempatan dan antarabangsa dengan kupasan yang padat, profesional dan mendalam. Jika anda peminat setia Harimau Malaya, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya tidak terlepas setiap perkembangan terkini. Menurut laporan berita harian, pemain naturalisasi Harimau Malaya, Sergio Aguero, dilaporkan semakin hampir menyertai kelab Liga Indonesia, PSM Makassar. Spekulasi ini semakin hangat selepas beberapa laporan media sosial mendakwa pemain tengah berusia 32 tahun itu sudah mencapai persetujuan bersama kelab yang terkenal dengan gelaran Juku Eja itu. Bagaimanapun, sehingga kini masih belum ada pengumuman rasmi daripada PSM Makassar. Difahamkan, pengumuman hanya akan dibuat selepas Aguero selesai menjalankan tanggungjawab bersama Harimau Malaya dalam kempen Piala ASEAN 2026. Sebelum berlepas ke Bangkok, Aguero sendiri mengesahkan bahawa beliau sudah menandatangani kontrak bersama sebuah kelab baharu. Namun, beliau enggan mendedahkan identiti pasukan tersebut kerana mahu menghormati proses pengumuman rasmi oleh kelab berkenaan. Beliau turut menafikan bahawa destinasi baharunya berada dalam Liga Malaysia. Sebaliknya, Aguero menegaskan bahawa beliau akan terus beraksi di luar negara selepas meninggalkan Ratchaburi FC dari Thailand. Kenyataan itu secara tidak langsung menguatkan lagi spekulasi bahawa PSM Makassar merupakan destinasi yang dimaksudkan. Sehingga kini, semua petunjuk yang diberikan seolah-olah menghala kepada kelab gergasi Indonesia tersebut. Perpindahan ini juga memperlihatkan bahawa Liga Indonesia semakin mendapat perhatian pemain berkualiti dari rantau Asia Tenggara. Dalam beberapa musim kebelakangan ini, Liga berkenaan berjaya menarik ramai pemain antarabangsa yang mempunyai pengalaman luas. Bagi PSM Makassar pula, kehadiran Aguero mampu memberikan kestabilan di bahagian tengah. Pengalamannya bermain di Thailand serta bersama skuad kebangsaan Malaysia menjadikan beliau aset yang cukup bernilai. Ketika Harimau Malaya kehilangan beberapa pemain utama akibat kecederaan dan komitmen lain, Aguero tampil memikul tanggungjawab besar di bahagian tengah. Persembahannya yang konsisten membantu pasukan kekal kompetitif dalam setiap perlawanan. Aksi cemerlangnya ketika menentang Thailand turut mendapat pujian daripada jurulatih skuad Gajah Perang, Anthony Hudson. Pujian daripada jurulatih lawan membuktikan bahawa Aguero kini berada pada tahap prestasi yang sangat tinggi. Sekiranya perpindahan ini menjadi kenyataan, ia bukan sahaja memberi manfaat kepada PSM Makassar, malah turut memberi kelebihan kepada Harimau Malaya. Bermain dalam liga yang kompetitif akan membantu Aguero terus meningkatkan tahap permainan serta mengekalkan kecergasan sepanjang musim. Liga Indonesia terkenal dengan intensiti permainan yang tinggi, kehadiran penyokong yang luar biasa serta jadual perlawanan yang mencabar. Semua faktor ini mampu membentuk pemain menjadi lebih matang dan bersedia menghadapi aksi antarabangsa. Selain itu, perpindahan ke Indonesia membuka peluang Aguero bertemu ramai pemain berkualiti dari seluruh Asia. Pengalaman tersebut pasti memberi nilai tambah kepada karyanya sebagai pemain profesional. Dalam masa sama, perpindahan pemain Harimau Malaya ke luar negara menunjukkan bahawa pemain Malaysia kini semakin dihormati di peringkat serantau. Ia sekaligus membuka laluan kepada pemain tempatan lain untuk mengembangkan karya di liga luar. Jika Aguero berjaya menyerlah bersama PSM Makassar, tidak mustahil lebih banyak kelab Indonesia akan mula memantau pemain Harimau Malaya pada masa hadapan. Situasi ini mampu meningkatkan reputasi bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Walaupun sehingga kini semuanya masih menunggu pengesahan rasmi, kenyataan Aguero sendiri bahawa beliau sudah menandatangani kontrak memberi gambaran bahawa pengumuman hanya menunggu masa. Para penyokong Harimau Malaya pastinya berharap perpindahan ini akan menjadi langkah terbaik buat karya Aguero tanpa menjejaskan komitmennya bersama skuad kebangsaan.
Apa yang lebih penting ialah beliau terus mendapat minit permainan yang mencukupi supaya mampu mengekalkan prestasi terbaik apabila menyarung jersey Harimau Malaya dalam kejohanan antarabangsa akan datang. Kini, semua mata tertumpu kepada PSM Makassar sama ada benar-benar akan mengumumkan Sergio Aguero sebagai pemain baharu mereka sebaik sahaja kempen Piala ASEAN 2026 berakhir. Perpindahan Sergio Aguero ke PSM Makassar juga boleh dianggap sebagai satu langkah strategik dalam fasa akhir kariernya. Pada usia 32 tahun, beliau masih berada pada tahap yang mampu bersaing di peringkat tertinggi Asia Tenggara. Dengan pengalaman luas di Thailand dan bersama Harimau Malaya, beliau dijangka menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam skuad PSM Makassar sekiranya perpindahan itu dimuktamadkan. Dari sudut taktikal, Aguero mempunyai kelebihan sebagai pemain tengah yang mampu mengawal tempo permainan. Beliau bukan sahaja rajin mematahkan serangan lawan, malah memiliki kemampuan mengagihkan bola dengan tepat untuk memulakan serangan. Ciri-ciri ini sememangnya diperlukan oleh mana-mana pasukan yang mahu bersaing merebut kejuaraan. PSM Makassar pula terkenal sebagai kelab yang memiliki penyokong fanatik dan sentiasa meletakkan sasaran tinggi dalam setiap musim. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Aguero dijangka memberi lebih banyak pilihan kepada jurulatih dalam membentuk pasukan yang lebih mantap serta seimbang di semua bahagian. Jika perpindahan ini berjaya direalisasikan, Aguero bakal berpeluang beraksi dalam suasana liga yang cukup kompetitif. Liga Indonesia terkenal dengan aksi yang pantas, fizikal serta kehadiran puluhan ribu penyokong pada setiap perlawanan. Pengalaman ini pastinya mampu membantu beliau terus mengekalkan tahap permainan terbaik. Bagi Harimau Malaya, perkembangan ini juga boleh dianggap sebagai berita positif. Pemain yang beraksi secara konsisten dalam liga kompetitif lazimnya akan kembali ke kem latihan kebangsaan dengan tahap kecergasan dan keyakinan yang lebih tinggi. Situasi ini sudah tentu memberi kelebihan kepada skuad negara dalam menghadapi kejohanan akan datang. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, semakin ramai pemain Asia Tenggara memilih untuk berhijrah ke Liga Negara Jiran bagi mencari cabaran baharu. Trend ini menunjukkan kualiti bola sepak serantau semakin meningkat dan persaingan antara liga juga menjadi semakin sengit. Aguero mungkin menjadi salah seorang lagi pemain yang mengikuti perkembangan positif tersebut. Walaupun sehingga kini semuanya masih berstatus spekulasi, kenyataan Aguero bahawa beliau sudah menandatangani kontrak menjadikan laporan tersebut semakin sukar untuk dinafikan. Penyokong kini hanya menunggu pengumuman rasmi daripada PSM Makassar bagi mengesahkan segala teka-teki yang berlegar sejak beberapa hari lalu. Sekiranya beliau berjaya memberikan impak besar di Indonesia, ia bukan sahaja meningkatkan nilai pasaran dirinya, malah mampu membuka lebih banyak peluang kepada pemain Malaysia yang lain untuk menarik perhatian kelab-kelab luar negara. Ini sekaligus membantu mengangkat imej bola sepak Malaysia di peringkat serantau. Prestasi cemerlang Aguero bersama Harimau Malaya sepanjang Piala ASEAN 2026 turut membuktikan bahawa beliau masih berada pada prestasi terbaik. Disiplin, pengalaman dan ketenangannya ketika menguasai bahagian tengah menjadi antara faktor penting yang membantu skuad negara bersaing dengan pasukan-pasukan terbaik di rantau ini. Apa pendapat anda? Adakah Sergio Aguero mampu menjadi bintang baharu PSM Makassar jika perpindahan ini disahkan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda menikmati kupasan seperti ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe supaya lebih ramai peminat bola sepak mendapat perkembangan terkini. Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.